Buka puasa nak makan durian, nak makan kambing golek, shawarma. Inilah dia buffet Ramadan 2025 dengan tema Serantau Desa dari Tenera Hotel Bangi. Dengan bertemakan Serantau Desa ni, boleh tengok pelbagai makanan-makanan desa yang kita boleh dapatkan dekat sini. Tapi kalau nak makan pasta, ada je. Kalau yang nak makan rojak sedap dari Sungai Petani ni pun ada. Jadi macam-macam pilihan menu yang ada di Tenera Hotel ni lah. Goreng-goreng macam biasa memang ada. Nak buat rojak sendiri, rojak padu ada. Nak jeruk pun ada, nak buah-buah. Kemudian kalau nak masakan Thailand pun ada dekat sini. Kuih-kuih ada, kopok leko ada. Kalau nak pancake pun ada. Boleh dikatakan macam-macam lah kalau kata korang bawa keluarga datang ke Tenera Hotel Bangi ni lah. Buka puasa nak sup, sup pun ada. Sup tulang ada, sup gebok ada. Memang macam-macam. Nak makanan berlauk, macam-macam lauk pun ada dekat sini. Jadi paling puas hati kalau kata datang ke Tenera Hotel ni dan berbuka puasa dekat sini. Dengan konsep Serantau Desa ni, macam-macam korang akan dapat. Tambah jangan lupa masalah tea dia yang padu. Bukan tu sahaja, dusun durian pun ada. Datang sini ada aneka durian, macam-macam durian. Makanlah sampai puas, unlimited. Jadi boleh dah korang masuk dalam jadual untuk datang berbuka puasa di Hotel Tenera Bangi ni lah. Lebih daripada 200 menu yang disediakan di sini. Sebab tu aku cakap, ini hotel yang setiap tahun dia punya menu dia memang gempak-gempak. Apa lagi? Share lah video ni.